ni? Inilah gaya budak bandar. Aaron kan budak bandar, bukan budak kampung. Wah, dah lain sekarang. Style lu habis. Pakcik, Miron mana? Miron keluar dengan Don. Kau tengok tu, si Aaron datang balik. Kau nak apa? Boleh bagi aku peluang sekali lagi untuk sertai pasukan ni? Kau belum layak, Aaron. Saya ada sesuatu yang boleh bantu pasukan KL kalau nak menang peringkat kebangsaan. Mana kau dapat ni? Bagus training ni. Kau boleh masuk pasukan ni, tapi kau kena bekerja keras untuk samakan diri kau dengan mereka bertiga. Baik, Coach. Kalau kau tak boleh sama atau melebihi mereka bertiga, aku buang kau. Lari keliling gelanggang 100 pusingan. Baik, Coach. Aaron, kenapa tak bagi tahu yang kau main untuk pasukan KL? Banyak kali aku telefon. Kenapa kau tak angkat? Kau tak payahlah telefon aku. Kita bukan kawan lagi. Kenapa cakap macam tu? Walaupun kita musuh di gelanggang, kat luar tetap kawan. Aaron! Aaron! Korang, walaupun kita kalah tadi, kita masih layak ke peringkat seterusnya sebab kita kan pasukan kedua terbaik dalam kumpulan. Kalah satu hal. Kenapa Aaron macam tu? Tapi aku hairanlah, Deris. Macam mana langkah pasukan KL sama dengan pasukan kita? Serupa, sebiji. Setiap butir langkah semua sama. Kau ada cerita apa-apa dekat Aaron? Tak ada pun. Dia dah lama tak jawab telefon aku. Tak ada. Kau selalu kongsi video dekat Aaron dulu kan? Apa? Kau ada kongsi video latihan kita? Manalah aku tahu dia nak kongsi dekat pasukan KL. Dia pun tak main takraw lagi masa tu. Kau pun sama kan, Shanti? Kau pun ada kongsi juga. Aku tak salahkan kau. Kita semua kongsi dekat dia sebab ingat Aaron kawan kita.
Tak sangka Aaron buat macam ni. Mungkin ada sebab dia buat macam ni. Betul tu, Amin. Lagipun, foto memang hebat dan licik. Dah lah. Apa yang dah jadi, dah jadi. Kita fokus pada suku akhir lepas ni. Kita masih ada peluang untuk buktikan kemampuan kita. Betul. Ini bukan masa untuk menyalahkan sesiapa. Kita belajar dari kesilapan dan teruskan perjuangan. Sebab kau, kita dapat kalahkan tim Negeri Sembilan. Aku tahu apa yang kau rasa. Dikhianati kawan sendiri. Rasa sakit hati tu, rasa kecewa, rasa khianat tu. Teruskan simpan dendam tu dalam diri. Sebab dendam tu yang akan tolak kita sehingga jadi juara kebangsaan. Biarkan dia. Okey, senyum. Nanti kita tunjuk gambar ni kat orang kampung. Bolehlah. Biar diorang tahu kita jalan-jalan kat sini. Orang kampung mesti bangga tengok gambar kita kat tempat lawa ni. Kau masih fikir pasal Aaron ke? Aku tak tahu kenapa Aaron jadi macam tu. Kenapa dia tak nak berkawan dengan kita lagi? Aku ada teori. Mungkin Aaron tak suka aku masuk Midomin agaknya. Tak mungkin lah, Amin. Apa yang dia nak marah? Aaron yang tinggal kat kampung. Bukan kena buang pasukan pun. Esok kita ada pertandingan suku akhir. Kau kena fokus dan simpan tenaga untuk tu. Korang betul. Aku tak boleh biarkan benda ni ganggu konsentrasi aku.